Macam kebun masuk rumah. Panas kat luar duduk-duduk. Tak duduk je tadi. Fikir nak buat apa dekat kaktus tu, nak buat batu kan. Sebab kaktus tu dah kita tanam, kita kena letak batu-batu di atasnya supaya dia punya medium tanam tu tak mercik keluar bila kena hujan. Okey, saya mulakan letak dengan apa, batu-batu putih kecil-kecil tu. Sebab batu-batu ni harga kalau di pasaran agak mahal jugalah. Tapi saya beli sikit-sikit, bila dah ada banyak ni saya letaklah. Batu-batu ni ialah fungsinya yang pertama nak cantik lah kan. Tapi yang kedua dia boleh menutup medium tanam tu kalau kita siram ataupun kita apa tu kena hujan dan medan tanah dia terkeluar dan nak cantik lah juga, biar kemas kan, biar lawa semua. Dekat atas ni saya letak biar padatkan sikit supaya dia boleh juga menahan kelembapan. Macam tu lah dah selesai yang ni. Kita pergi ke satu lagi, ada dua lah tayar besar ni. Yang ni saya letak putih je semua kan. Dengan Teddy ni suka berkebun dengan saya, kucing-kucing saya ni suka berkebun. Semua yang ni yang kita letak minggu-minggu lepas tu, baru hari ni baru ada kesempatan nak letak batu-batu ni. Itulah fungsi batu-batu ni. Pertama cantik dan juga menahan kelembapan kepada tanaman kita yang ada ni kan. Ni sebab itu kata nak lawa-lawa juga, nak sihat-sihat juga. Jadi berjayalah juga hari ni saya letak, walaupun dalam keadaan yang simple begini tapi nampak menarik. Simple dan menarik ni dah berbunga dah ni, nampak. Cactus Gymno. Okey, selamat menonton.